Dah lah, malas aku nak layan. Budak ni kuat menipu. Dah lah duit aku hilang pun, aku rasa budak ni yang curi. Ayah, Nai tak salah ayah. Nai tak curi pun duit ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Burung kenyalang si burung nuri terbang melayang ke pohon sena. Airin Nazira Muhammad Nazli nama diberi, lisensi buku dari SMK Lubuk Cina. Kod sekolah MEA 0095. Pada subuh yang membawa ku pergi, buku yang bakal ku bicarakan hari ini. Buku hasil perahan minda oleh seorang penulis hebat iaitu Yaya Samad merupakan adaptasi dari sebuah cerita yang pernah ditulisnya dahulu di sebuah aplikasi dalam talian. Kini diterbitkan menjadi sebuah bacaan fizikal. Buku ini diterbitkan di bawah syarikat Mangosteen Publication pada tahun 2023. Buku setebal 391 halaman ini sinonim dengan jalan cerita yang mampu membuatkan pembacanya mengalirkan air mata. Alasan saya memilih buku ini kerana buku ini banyak berkongsi tentang masalah yang dihadapi pada realiti kini. Kisah ini banyak memaparkan tentang pencintaan, penderitaan, kesedihan dan kegembiraan dalam keluarga. Sikap lepas tangan terhadap Nain yang ditunjukkan oleh Faizal memaparkan sikap sebenar segelintir masyarakat dalam institusi kekeluargaan pada masa kini. Buku yang mengisahkan tentang Iskandar Zulkarnain atau panggilan manjanya Nain yang sering didera. Nain merupakan cahaya mata pertama pasangan suami isteri Faizal dan Raudah. Nain merupakan seorang anak yang baik dan dengar kata. Namun malangnya, Nain sering dipukul dan dimaki oleh seorang insan yang bergelar bapa. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat selamat untuk dia berlindung, kini menjadi neraka dunia buat Nain. Tubuh kecil yang tidak mampu melawan hanya diam tidak membalas. Dia dibenci atas alasan yang tidak kukuh oleh bapanya. Nain bernasib baik kerana dia mempunyai seorang ibu yang penyayang dan menjadi tempat untuk dia mengadu, tempat dia berpaut. Faizal merupakan seorang jurutera, manakala Raudah seorang suri rumah biasa. Sikap Faizal yang suka berjudi meletakkan jurang dalam perhubungan mereka. Benarlah kata orang, setinggi mana pun pelajaran kita, sehebat mana pun pekerjaan kita, namun jika nafsu diikutkan hati, maka hancurlah harga diri dikarenakan pertaruhan yang tidak pasti. Nain kini meningkat usia remaja, meneruskan perjalanan hidupnya di sekolah berasrama penuh kerana mahu lari dari terus didera. Nain seorang yang bijak dan aktif di sekolah. Walaupun sering dipuji dan diminati ramai, dia menetapkan tekad terhadap dirinya untuk terus berada di bumi kerana takut dirinya akan dijulang tinggi. Di sebalik keaktifan Nain, dia menyimpan penyakit yang tiada ubatnya. Dia tidak boleh melampaui batas dalam setiap aktiviti yang disertainya. Pada tahun keempat di asrama, dia berkenalan dengan Fahim Lutz, seorang pelajar yang baru sahaja pindah ke situ. Fahim seorang yang ceria, periang dan sedikit nakal. Biasalah remaja, bukan? Pada awalnya hubungan mereka tidaklah begitu rapat. Namun, kini mereka menjadi sahabat karib. Pengenalan mereka yang bermula dengan kebaikan Nain kepada Fahim membuatkan lelaki itu ingin berkenalan dengannya dan menjadi satu-satunya sahabat Nain. Hari demi hari dilalui dua sahabat itu. Mereka kini tersisa lagi beberapa bulan untuk SPM dan menamatkan zaman persekolahan. Namun takdir tidak menyebelahi mereka. Dua sahabat karib itu kini di haluan yang berbeza. Kalau kalian nak tahu pengakhiran daripada dua sahabat itu, kalian boleh dapatkan buku ini di kedai buku yang berdekatan. Sedihkan novel ini?
Secara keseluruhan, penulis berjaya membuatkan kita merasai emosi yang dirasai oleh protagonis itu. Di sebalik penceritaan ini, tersirat pelbagai nilai murni dan pengajaran. Antaranya, nilai kasih sayang. Hal ini dapat dibuktikan apabila hadirnya Rauda menenangkan Nain apabila anak kecil itu menangis tatkala dipukul ayahnya. Kita juga dapat mempelajari bahawa usaha itu kunci kepada kejayaan. Nain yang berusaha bersungguh-sungguh dalam UPSR berjaya memenuhi hasratnya untuk ke asrama demi merasai kehidupan yang lebih bermakna. Maka dengan itu berakhirlah bicara saya pada hari ini. Ilmu ditambah dengan membaca agar hidup lebih bermakna. Sekian, terima kasih.